Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu sekalian. Hai. Okey, semua duduk tempat masing-masing. Okey, duduk selesa. Okey, dah selesa dah? Baik, bagus. Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran kita, cikgu nak semua tadah tangan untuk kita baca doa. Bagus. Tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alani minal muslimin. Amin. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita belajar hari ini akan dipermudahkan. Bagus. Baik murid-murid. Hari ini cikgu ada bawakan kamu 4 keping gambar. 1, 2, 3, 4. 4 keping gambar dan 3 emoji yang berbeza. Emoji ni emoji perasaan. Perasaan kamu. Okey? Jadi, sebelum tu cikgu nak tanya. Cikgu tanya, kamu akan jawab dan kamu perlu cikgu tanya. Cikgu tunjuk gambar. Okey, kad bergambar. Kemudian cikgu nak kamu pilih. Yang mana satu emoji yang sesuai berdasarkan situasi yang cikgu tunjuk dekat kad bergambar tu. Boleh? Okey, bagus. Okey. Gambar yang pertama cikgu nak tanya. Okey. Yang ni. Ni gambar apa? Gambar lelaki memegang bahu rakan rakan perempuan. Boleh ke tak kawan lelaki pegang bahu kawan perempuan ni? Tak boleh. Jadi bila tak boleh, apa yang kamu akan rasa? Apa yang kamu rasa? Kita akan rasa marah. Kenapa kita rasa marah? Sebab tak boleh pegang. Kawan lelaki dengan kawan perempuan tak boleh pegang tanpa izin. Pandai. Baik, seterusnya cikgu nak tanya. Gambar mana ya? Okey, gambar ni lah. Okey, apa yang kamu nampak berdasarkan gambar ni? Ini gambar kawan lelaki. Okey. Ini gambar perempuan. Diorang kat mana ni? Dekat kat mana? Dekat lorong sekolah. Mungkin macam laluan sekolah. Ada nampak orang lain ke kat sini? Tak nampak. Jadi, okey. Bila berdua-duaan ni, boleh ke tidak? Kawan lelaki dengan kawan perempuan berdua-duaan, boleh ke tidak? Tak ada orang lain ni. Boleh ke? Apa yang kamu akan rasa? Tak kisah lelaki ataupun perempuan. Apa yang kamu akan rasa bila berdua-duaan dengan rakan lelaki ataupun rakan perempuan awak? Yang mana satu? Kita akan rasa takut. Takut apa-apa benda akan
terjadi. Bagus. Okey, kita akan teruskan kepada pembelajaran yang seterusnya. Okey. Sebelum tu semua kena duduk diam-diam. Siapa nak belajar, siapa nak dapat ilmu baru, kena duduk diam-diam. Kena fokus dengar apa yang cikgu cakap. Boleh? Okey, bagus. Okey, sebelum tu cikgu nak sambung lagi. Kita nak belajar pasal apa hari ni? Berdasarkan kamu dah tengok ni. Kamu dah tengok papan bergambar ni, kad bergambar ni. Apa yang kamu tahu? Kita nak belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang batas pergaulan antara rakan lelaki dan juga rakan perempuan. Bagus. Baik, sebelum tu, cikgu akan terangkan apa itu definisi. Okey, dengan baik-baik. Apa itu definisi pergaulan? Pergaulan ni sebenarnya dia percampuran bersama antara lelaki dan perempuan. Bagus. Jadi pergaulan ni dia ada dua. Dia terbahagi kepada dua cabang, dua kategori, iaitu pergaulan sesuai dan pergaulan tidak sesuai. Apa tu pergaulan sesuai, cikgu? Apa tu pergaulan tak sesuai, cikgu? Okey, cikgu akan terangkan lagi. Sabar. Okey. Sebelum tu, cikgu nak tanya, awak tahu tak apa contoh pergaulan? Apa contoh pergaulan yang selalu kita buat sekarang ni? Okey, yang pertama, awak bercakap antara rakan awak lelaki dan rakan perempuan. Kedua, kadang-kadang kita main sama-sama dengan kawan lelaki dan kawan perempuan. Yang ketiga, kita belajar sama-sama. Kita duduk dalam satu kelas ni, ada lelaki, ada kawan perempuan. Betul? Okey, dan yang terakhir sekali, apa? Berkongsi tempat. Maksud berkongsi tempat ni, kadang-kadang awak duduk sini. Bila cikgu suruh buat aktiviti berkumpulan, cikgu ubah awak duduk tempat lain. Macam tu. Itu maksudnya berkongsi tempat. Okey, bagus. Faham tak? Sampai sini faham? Okey, bagus. Kemudian kita masuk pula contoh-contoh pergaulan yang sesuai. Okey, yang pertama, kita boleh bersalaman dengan sopan, tetapi hanya dengan yang sama jantina sahaja. Yang sama jantina sahaja. Okey, yang kedua, kita perlu bercakap dengan baik. Jangan cakap kasar-kasar. Tak elok. Okey? Tak kisah awak bercakap dengan kawan lelaki ataupun awak bercakap dengan kawan perempuan, kena cakap dengan baik. Faham? Okey. Seterusnya, apa? Duduk dalam jarak yang
sesuai antara kawan awak lelaki dan kawan awak perempuan. Tak boleh. Tak boleh duduk dekat tak boleh duduk dekat-dekat. Okey, macam awak. Mustaqim dengan Kalisha duduk dekat-dekat. Boleh ke? Tak. Tak boleh. Okey, faham. Sebab apa? Itu pergaulan yang tak sesuai. Bila awak duduk rapat-rapat, dia jadi tak sesuai. Tak boleh. Kena duduk asing sikit, jarak sikit. Di jarak yang sesuai, yang sepatutnya. Okey, yang terakhir sekali. Apa itu pergaulan sesuai? Apa contoh dia? Contohnya adalah ambil gambar rakan dengan izin. Faham? Bila awak okey, tiba-tiba cikgu tangkap gambar. Tiba-tiba cikgu tangkap gambar ni. Siapa ni? Cikgu tangkap gambar caption. Cikgu main ambil je. Tapi caption tak kasih. Jadi boleh ke tak tu? Tak boleh. Kita nak buat sesuatu kena minta izin dulu. Contoh cikgu nak tangkap gambar caption. Cikgu akan tanya caption. Caption, boleh ke cikgu nak tangkap gambar awak ni? Cikgu nak bagi ibu bapa awak. Cikgu nak buat report untuk pengetua. Boleh ke tidak ni? Cikgu nak masukkan dalam media sosial ni. Boleh ke tidak? Kalau caption tak bagi, kita tak boleh tangkap gambar dia sesuka hati. Faham sampai sini? Okey, bagus. Kita akan masuk ke contoh yang seterusnya. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada contoh pergaulan yang tidak sesuai. Okey, yang ini awak kena dengar betul-betul. Fokus. Semua orang kena fokus dalam kelas ni. Cikgu tak nak ada yang tak fokus. Okey, nanti cikgu akan tanya soalan. Siapa yang dapat jawab, cikgu akan bagi hadiah. Siapa yang tak dapat jawab, cikgu akan bagi pengukuhan. Okey. Apa itu contoh pergaulan tak sesuai? Yang pertama, macam tadi cikgu cakap, pegang bahu rakan tanpa izin. Contoh, Ahmad pegang bahu Ain, tapi Ain tak suka. Kenapa? Ain mestilah marah. Sebab apa? Sebab memang tak boleh pegang bahu atau mana-mana anggota yang berlainan jantina. Bagus. Yang kedua, duduk terlalu rapat. Macam tadi cikgu bagi contoh, untuk pergaulan sesuai kita kena ada jarak. Kalau nak duduk tu jarak yang sesuai. Tak boleh rapat-rapat. Bila pergaulan tak sesuai ni, awak duduk terlalu rapat. Antara rakan lelaki dan rakan perempuan. Tak boleh. Kena jauh sikit. Faham? Okey. Seterusnya, kita akan belajar. Contoh yang seterusnya adalah sentuh badan kawan. Macam tadi cikgu cakap. Tu pegang bahu. Tiba-tiba awak pegang badan belakang dia. Tak boleh. Awak pegang kepala dia. Tak boleh. Okey? Melainkan ada urusan kecemasan. Melainkan ada apa? Urusan kecemasan. Bagus.
Seterusnya, bersalaman antara rakan berlawanan jantina. Okey, contoh Mia. Salam Imran. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh salam. Melainkan kalau awak tu kembar sedara sedaging ataupun adik-beradik. Kalau awak berkawan saja, awak tak boleh bersalaman. Tak boleh bersentuhan. Bagus. Sampai sini faham? Faham Okey, nanti cikgu akan buat kuis. Kita tengok siapa yang betul-betul fokus. Ataupun yang sambil lewa je dalam kelas. Okey? Kemudian kita akan masuk kepada definisi batas. Definisi batas pergaulan. Yang tadi kita belajar pasal pergaulan sesuai dan tak sesuai. Sekarang ni dia ada batas pula. Apa maksud batas? Batas dalam pergaulan ni. Okey. Maksudnya adalah perkara yang kita boleh buat dan tak boleh buat ketika berkawan dengan rakan lelaki dan rakan perempuan. Okey, faham? Okey, apa tu batas pergaulan? Perkara yang boleh dibuat dan tak boleh dibuat ketika berkawan dengan rakan lelaki ataupun rakan perempuan. Okey. Bagus. Kita akan teruskan kepada slide yang seterusnya. Okey. Seterusnya adalah kategori batas pergaulan. Okey, untuk batas pergaulan ni kita ada dua kategori. Yang pertama, sentuhan, dan yang kedua adalah percakapan dan pertemuan. Bagus. Jadi, apa contoh-contoh untuk percakapan dan pertemuan ni? Apa tahu? Okey, tak apa. Cikgu akan bagi contoh. Okey, untuk percakapan dan pertemuan ni, yang pertama, okey, ni cikgu ada gambar ni. Kita kena elakkan kita kena elakkan berdua-duaan. Jadi awak boleh tengok ni gambar kawan lelaki dan kawan perempuan. Ni tanda pangkah ni tanda tak boleh. Dan contoh yang kedua adalah kita boleh bercakap dengan berlainan jantina, kita boleh berbual dengan dia, tapi kena mengikut situasi yang sesuai. Okey. Kemudian kita masuk kepada sentuhan pula. Okey, untuk contoh sentuhan ni senang je. Okey. Yang pertama, kita tidak boleh duduk terlalu. Cuba tengok gambar ni. Kita tak boleh duduk terlalu rapat. Okey, ni kawan lelaki dan kawan perempuan.
dia duduk dekat kantin. Memang ramai. Tapi diorang duduk terlalu rapat. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Jadi ni dikategori sentuhan tidak selamat. Okey, contoh yang kedua adalah tak memegang rakan kamu berlainan jantina tanpa izin. Kalau macam awak jalan-jalan kan, tiba-tiba awak pegang bahu rakan perempuan awak. Rakan lelaki pegang bahu rakan perempuan awak. Tak boleh. Itu merupakan sentuhan yang tidak selamat. Bagus. Oh, kita dah habis slide. Jadi sebelum tu cikgu nak tanya awak. Apa perasaan awak kalau ada kawan lelaki awak yang duduk terlalu rapat dengan awak? Awak perempuan, tapi ada kawan lelaki awak yang duduk terlalu rapat dengan awak. Apa yang awak rasa? Cikgu bagi dua pilihan. Awak rasa marah ke? Awak rasa gembira? Yang mana satu? Kita akan rasa marah. Kenapa awak nak duduk dekat-dekat dengan saya ni? Awak boleh je duduk jauh sikit. Betul? Cikgu rasa untuk penerangan itu saja. Kita akan teruskan kepada kita punya aktiviti. Baik murid-murid, kita teruskan dengan aktiviti. Okey. Sebelum tu cikgu nak tiga orang. Dua kumpulan sajalah. Dua kumpulan saja. Dua kumpulan, 3 orang. Okey, gerak sekarang. Baik. Dah. Okey, bagus. Okey. Dekat depan kamu ni, kita ada carta, sort and stick. Okey. Carta, sort and stick ni kita akan belajar tentang membezakan batas pergaulan antara rakan lelaki dan rakan perempuan. Baik. Dekat tangan cikgu ni ada 4 keping kad bergambar. Okey, kita tengok satu-satu dulu. Gambar yang pertama. Okey, gambar murid lelaki dan murid perempuan duduk dekat kantin. Ramai-ramai tetapi dalam jarak yang terlalu rapat. Okey. Yang kedua, gambar rakan perempuan dan rakan lelaki berdua-duaan. Tetapi ada pula lambang pangkah ni. Kenapa ya? Nanti kita tengok. Seterusnya. Gambar rakan lelaki pegang bahu kawan perempuan dia. Lepas tu kawan perempuan ni cakap apa? Stop! Menandakan dia tak suka. Seterusnya, gambar yang terakhir adalah rakan perempuan dan rakan lelaki bersalaman. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Okey. Kalau macam dia bersalam ni kan, dia termasuk kat kategori batas pergaulan percakapan ke sentuhan? Mestilah sentuhan. Bagaimana pula dengan ini? Pergaulan percakapan ke sentuhan?
selain sentuhan. Okey. Okey, dekat carta ni pula kita ada, cikgu ada perkataan sesuai dan ada dua pembahagi, minta maaf. Ada dua pembahagi. Yang pertama, ruang untuk sesuai dan yang kedua, ruang untuk tidak sesuai. Okey. Okey, cikgu bahagikan dululah kat bergambar ni. Cikgu tunjuk contoh dulu. Macam mana kita nak melabelkan benda ni. Kumpulan mana yang betul? Cikgu akan bagi hadiah. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Gambar pertama, kenapa ada tanda pangkah? Ini merupakan pergaulan yang sesuai ataupun tak sesuai. Maksud pangkah ni tidak boleh berdua-duaan. Yang mana satu? Sesuai ke tak sesuai? Jawapannya sesuai. Pandai. Okey. Kat belakang ni ada double tape. Okey. Buka je. So boleh tampal. Okey, jangan bagi jatuh. Okey. Seterusnya, gambar bersalaman. Kawan perempuan ni salam kawan lelaki. Pergaulan yang sesuai ke tak sesuai? Yang mana satu? Sesuai? Betul ke? Tidak. Pergaulan yang tak sesuai. Nampak? Okay. Seterusnya, gambar apa ni? Allah. Gambar kawan lelaki pegang bahu dia. Tak sukalah, jangan pegang-pegang. Tak boleh pegang tanpa izin. So, sesuai ke tak sesuai? Tidak. Tidak sesuai. Pandai. Okey. Okey, gambar yang terakhir. Dia duduk terlalu rapat. Sesuai ke tak sesuai? Tidak sesuai. Pandai. Okey. Cuba kita baca lagi sekali. Kita tengok balik bahagian sesuai. Ada berapa gambar? Satu. Gambar ni gambar apa? Gambar kawan lelaki dan kawan perempuan tidak berdua-duaan. Okey, kita tengok pula bahagian tidak sesuai ni. Ada berapa gambar? Ada 3 gambar. Yang pertama, gambar dia bersalaman. Gambar kedua, dia memegang bahu tanpa izin. Dan gambar ketiga, dia duduk terlalu rapat. Okey, bagus. Semua faham dah? Dah faham? Okey. Kalau dah faham, cikgu akan bagi awak latihan. Kita tengok siapa faham dan siapa yang masih tak faham. Okey? Okey, murid-murid. Tadi cikgu dah terangkan apa maksud batas pergaulan. Cikgu dah terangkan contoh-contoh pergaulan, sesuai dan tidak sesuai. Cikgu dah terangkan apa itu batas pergaulan. Ada 2, pertemuan dan percakapan. Dan lagi satu adalah sentuhan. Kita pun dah buat aktiviti, melabel. Sekarang ni cikgu nak tengok sama ada awak faham ataupun tidak apa yang cikgu ajari. Okey? Okey, dekat tangan cikgu ni ada 2 tahap untuk latihan. Okey, dekat kanan cikgu ni untuk kumpulan B dengan C. Untuk sebelah kiri cikgu ni untuk kumpulan A. Okey, untuk kumpulan A ni kita baca arahan dulu sama-sama. Bulatkan jawapan yang betul.
cuba awak tengok gambar ni. Gambar apa? Gambar yang pertama ni gambar apa? Gambar kawan lelaki pegang bahu kawan perempuan dia. Lepas tu kawan perempuan dia cakap apa? Stop! Menandakan dia tak suka. Jadi kalau dia tak suka, kamu perlu pangkah ke kamu perlu raih? Pangkah. Menandakan tak sesuai. Pergaulan yang tak sesuai. Kita tengok yang nombor 2. Ni gambar dia. Perempuan dengan laki. Kawan laki dia ni tangkap gambar dia. Jadi, dia sesuai ke tak sesuai? Ketiga. Gambar kawan perempuan dengan kawan lelaki dia. Dia tidak berdua-duaan. Jadi, pergaulan sesuai ataupun tidak sesuai? Sesuai. Awak bulatkan yang tanda right ni, warna hijau ni. Yang keempat. Kawan perempuan dia salam kawan lelaki dia. Sesuai ke tak sesuai? Nanti awak pilih. Gambar kelima. Dia duduk terlalu rapat dengan kawan lelaki dia. Walaupun dekat kantin, tidak berdua-duaan. Tapi boleh ke tak? Right ke pangkah? Okey, gambar yang terakhir sekali. Kawan perempuan dia pegang bahu lelaki. Tadi kawan lelaki pegang bahu kawan perempuan. Sekarang kawan perempuan pegang kawan bahu lelaki. Tapi kawan lelaki ni, dia macam buat muka juga. Jadi awak rasa sesuai ke tak sesuai? Ya ke? Cikgu rasa sesuai je. Nanti awak pilih mana satu. Okey. Kita tengok latihan untuk kumpulan B dengan kumpulan C. Kita baca arahan dulu. Arahan dia apa? Padankan gambar dengan label yang betul. Okey, awak tengok sebelah kanan ni ada tulisan. Sebelah kiri ada gambar. Okey. Awak perlu padankan awak perlu padankan tulisan ni dengan gambar ni. Tulisan ni mana yang sesuai dengan gambar sebelah kiri ni? Okey, kita baca sama-sama. Yang pertama, ambil gambar dengan izin rakan. Okey, awak cuba tengok sebelah kiri ni. Allah, nanti cikgu sengit pula. Awak cuba tengok gambar sebelah kiri ni. Mana satu dia ambil gambar kawan dia? Pilih. Lepas tu awak kena gariskan guna pembaris. Cikgu tak nak ada yang tak guna pembaris. Cikgu nak semua lurus. Okey, kita baca yang kedua pula. Pegang bahu rakan lelaki tanpa izin. Tengok kat sini, mana yang dia pegang bahu kawan dia? Yang mana? Satu. Betul ni. Gambar nombor 4. Okey. Kita baca yang terakhir sekali. Tidak berdua-duaan. Okey, awak tengok ni. Kat mana? Tidak berdua-duaan dan jarak yang selamat. Gambar yang mana satu? Okey. Cikgu akan bagi seorang satu. Okey. Cikgu nak semua siapkan dalam masa 10 minit. Cukup ke 10 minit? Okey. Okey. Nafisah, ambil ni. Bagi kawan-kawan. Izzat, ambil ni. Bagi-bagikan sampai ke belakang. Lepas semua siap, cikgu nak awak kumpul balik kat cikgu. Lepas tu kita akan cek sama-sama lah. Siapa betul, siapa salah. Kita akan betulkan sama-sama. Boleh? Okey. Buat sekarang, cikgu nak tengok awak faham betul-betul ke tak apa yang cikgu ajar ni. Okey, semua dah siap dah? Okey, boleh kumpulkan. Letak kat sini, kat meja cikgu. Okey. Okey, kita dah belajar batas pergaulan. Kita dah belajar tentang pergaulan tu apa, batas pergaulan tu apa contoh-contoh pergaulan, kan? Kita pun dah buat latihan. Cikgu tengok tadi macam ramai yang faham. Sebab senang je kan pembelajaran kali ni. Okey, kita dah nak penutup dah ni. Sebelum kita habiskan sesi pembelajaran kita, cikgu nak tanya sikit lah. Kalau kawan berlainan jantina berdiri terlalu rapat dengan awak, macam ni bahu awak, lepas tu ada bahu kawan awak lagi, awak selesa ke tak selesa? Tak selesa. Jadi itu merupakan pergaulan tidak
tidak sesuai. Okey. Cikgu nak tanya apa lagi Okey, kalau kawan lelaki awak bagi salam kat awak, boleh ke tak boleh? Oh, boleh. Sebab apa? Dia bagi salam, kita jawab dengan dia bagi salam, Assalamualaikum. Kita pun jawab Waalaikumsalam. Lepas tu awak berlalu pergi. Jangan awak sembang lama-lama, lepas tu berdua-duaan. Yang tu tak boleh. Kalau bagi salam saja boleh. Okey? Lagi soalan terakhir apa ya? Boleh tak kawan lelaki dengan kawan perempuan tersentuh bahu? Macam awak jalan-jalan, awak langgar bahu kawan awak. Boleh ke tak? Macam, boleh ke tak? Cuba awak fikir. Okey, siapa nak jawab? Jawapannya apa? Tak boleh. Jangan suka-suka nak langgar. Kalau suka-suka nak langgar tu membuatkan kawan awak tu mungkin tak selesa. Mungkin dia akan marah. Tu pergaulan yang tidak sesuai. Kalau awak terlanggar, macam jalan tu sempit, pasal awak terlanggar dia, tak apa. Pasal awak minta maaf dengan kawan tu. Minta maaf, saya tak sengaja terlanggar. Janganlah awak lagi saja langgar-langgar dia. Yang tu yang tak boleh. Okey? Faham? Okey. Bagus semua. Beri tepukan kepada semua sebab dah bagi kerjasama yang baik untuk cikgu. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, cikgu harap apa yang cikgu ajar pada hari ini awak dapat gunakan ilmu ni dengan sebaik-baiknya. Okey? Minggu depan mungkin cikgu nak buat kuis mengejut. Tunggu sajalah. Okey? Bye. Assalamualaikum.